Saya jumpa yang murah, buffet berbuka puasa dekat Melaka ni. Berapa harga dia? 39.90 sen. Boleh dikatakan termurah juga dekat dalam negeri Melaka ni. Mana kau nak jumpa, siap ada asam pedas telur ikan. Banyak pilihan lauk-lauk kampung dia buat. Yang paling penting selera orang Melaka. Tapi menu dia setiap hari berubah-ubah. Live stall, kambing bakar, sate, ayam bakar, roti john, itu memang stay, tak berubah. Lauk-lauk je semalam saya rasa lebih daripada 10 jenis. Walaupun dia murah kan, dia punya lauk kan berkualiti tau. Yang mana family ramai ataupun nak rasa lauk-lauk kampung boleh pergi makan dekat sini nanti petang. Dia punya tempat pun cantik, selesa. Dia bagi tahu ini pertama kali dia buat buffet untuk bulan puasa. Saya rasalah kalau macam ni punya keadaan, macam ni punya kualiti, macam ni punya tempat, penuh setiap hari ni. Tapi itulah, kena reserve awal-awal lah, takutkan penuh. Lokasi dia buat buffet ni mudah je nak cari. Korang Waze ataupun map Gangsa Cambodia Palace. Tapi kau tak boleh terus walk in, kau kena booking. Kejap lagi saya letak nombor dia dekat atas, kau contact tau. Nanti dia sendkan gambar, pilihlah hari apa nak pergi, ikut lauk apa yang kita suka. Buffet ni dia punya tema rasa Nusantara. Jangan tunggu lambat-lambat, save video ni, share dekat kawan-kawan, minta dia orang belanja kalau boleh lah. Buffet murah-murah ni, jangan lupa. Okay, bye.